Bos nak tanya sikit, FCPO minimum berapa je kalau nak beli? Okey tuan, untuk menjawab kepada persoalan ni, anda boleh tengok margin requirement di rsbtradesmart.com. Boleh tengok futures margin requirement. Latest update Based on update 21 Julai 2025, effective date, FCPO ni didagangkan pada harga RM7,000 satu lot. Yang ini, bursa telah tetapkan nak trade CPO RM7,000 kena ada untuk satu lot. So kalau anda nak overnight, nak bawa the next day, anda trade hari ni, ada nak bawa ke hari berikutnya ataupun lusa ke sekian-sekian, anda kena ada minimum RM7,000. Tapi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kebanyakan broker dia ada menawarkan fasiliti intraday margin. Fasiliti intraday margin ni adalah yang mana anda boleh trade walaupun tak ada RM7,000 ni. Let's say lah facility marginnya adalah 50%. Anda boleh trade dengan diskaun 50% daripada margin CPO ni, iaitu 50% daripada RM7,000 adalah RM3,500. So dengan RM3,500 anda boleh dah beli ataupun jual CPO. Cuma kalau anda menggunakan fasiliti intraday margin, anda tertakluk kepada terma dan syarat, iaitu anda kena tutup pada hari yang sama. Let's say lah anda buka position pagi, anda ada RM3,500, which is dalam lebih kurang 3,500, 4,000, 5,000 kan. Alright, anda buka pada sesi pagi ataupun baru buka pada sesi petang, anda kena tutup position sebelum market tutup. Iaitu kalau untuk SCPO buat masa ni, sebelum pukul 6 anda kena clearkan position anda. Kalau nak bawa ke malam ataupun the next day, anda kena make sure anda top up. Anda kena top up duit anda ke sekurang-kurangnya RM7,000 untuk setiap satu lot. Boleh juga. Maksudnya kalau dia petang, anda rasa saya nak bawa ke malam, bawa ke next day lah. So top up je lah. Boleh je. Okay. So itu modal yang anda perlu tahu untuk trade FCPO. Semoga menjawab. Jangan lupa untuk follow, like, comment dan share.